Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Alia Masyarah. Baru-baru ini tular di pelbagai portal berita mengenai seorang pelajar tahun akhir yang ditemui meninggal dunia di dalam bilik sewanya selepas dilaporkan berjaga sehingga lewat malam untuk menyiapkan tesis. Tragedi ini telah mencetuskan perbincangan tentang tekanan akademik dalam kalangan mahasiswa. Okey, pada permulaan saya dengar berita tu macam terkejut jugalah sebab saya merupakan pelajar degree di mana pelajar degree ni kita faham yang perjuangan nak menyiapkan ataupun perjuangan untuk menghabiskan dapat segala ijazah tu memang susah. Tapi bila isu ni naik iaitu meninggal dunia, melibatkan nyawa, impak dia memberi kesan yang dulu benda yang kita rasa biasa-biasa tak boleh lagi dah biasa-biasa sebab dia menyebabkan nyawa. Boleh banyak faktor sebenarnya. Dia boleh dikategorikan kepada dua bahagian. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif ni mungkin dia mengejar kualiti. Kalau yang negatif mungkin dia buat benda tu dengan last minute. Tapi kita tak tahu cerita sebenar. Jadi kita just boleh assume. Tapi nak kata kita buat spekulasi, tak payah sampai kita masuk ke media dan beritahu kat media sosial, oh dia meninggal sebab ni. Kita tak tahu cerita sebenar. Senang cerita lah, kita boleh nampak orang tu. Kalau orang tu ada masalah, once kalau dia tak lalui hari dia macam biasa. So itu faktor kita boleh nampak lah kat dia. Boleh katakan 14 minggu, anda katalah kalau kita student Muslim kan, kita ada 14 minggu. 14 minggu ni, kita dah boleh predict dah. Once you dah tahu akhir kan, dia dah tahu dah, predict dah macam mana kesukaran setiap minggu tu. Mungkin pada minggu pertama, dah set ready lah kat diri. Oh, aku sekarang ni kena buat satu list untuk plan masa. How if kalau nanti ada benda tertekan, dengan plan ni lah aku tahu. One day nanti aku akan hadap macam mana keadaan tu. Jangan nak katakan, aku dah kali ni tak boleh nak buat tu, tak boleh nak buat ni. Itu je pilihan terakhir. No. You ada masa sebelum ni, manfaatkan. Bukan nak kata, you boleh predict masa depan. Ni, kita boleh merancang, tapi atas Allah lah untuk izinkan rezeki macam mana. Okey. Apa yang saya kepada mahasiswa. Tidur lambat tu sebenarnya option. Dan you pilih option tu. You have another choice that boleh jadikan you the better person. News value itu sangat penting dalam kita menentukan apakah sesuatu berita itu berharga ataupun tidak. Kerana bukan semua berita boleh dijadikan berita. Because kejadian ini jarang berlaku dan juga ia melibatkan juga human interest lah, kena melibatkan manusia. Dan juga saya rasa salah satu juga dia punya ada satu nilai beritanya adalah relevant. Kerana dia relevan dengan kita sebagai student, sebagai pensyarah. Dan pensyarah juga mungkin dia melihat berita ini boleh mengambil juga iktibar lah dari sudut mungkin tekanan yang besar kepada pelajar, menekan-nekan dan sebagainya. Itu pun satu soalan yang saya rasa sangat penting. Saya baru-baru ini terlibat dengan satu kursus melibatkan kematian secara mengejut. So pelajar-pelajar perlu pertama sekali apabila mendapat maklumat-maklumat yang diberikan itu perlu berjaga-jaga dan tidak mempunyai objektif untuk melakukannya secara sensasi. Itu saya rasa semua orang tahu. Nombor 2, dapatkan maklumat yang sewajarnya bukan hanya daripada pihak family tapi dapatkan juga daripada doktor. Kerana apa? Bila laporan seperti ini tidak diberikan penekanan, dia boleh menyebabkan fitnah. Kan? Contohnya mungkin berlaku benar katanya dia mungkin diberi tekanan yang melampau itu dan ini. Sebab itu saya kata pelaporan itu bukan hanya melibatkan daripada pihak keluarga, perlu juga mendapatkan maklumat yang sewajarnya dan sahihnya dari pihak berkuasa lah utamanya. Itu saya rasa dari sudut etika. Dan melaporkan hanya fakta-fakta tanpa sebarang elemen sensasi. Sudah tentu. Saya rasa bila keadaan ini berlaku dan bila media memberikan penekanan yang mendalam, saya rasa dia sudah tentu memberikan kesedaran kepada pelajar. Mungkin dari sudut pelajar, dia sedar apabila diberikan sesuatu assignment itu, jangan terlalu tertekan dengan assignment yang diberi. Take it easy. Pandai menyusun jadual untuk menyiapkan assignment tersebut. Dari sudut pensyarah sendiri, jangan terlalu menekan pelajar dan juga berikan ruang kepada pelajar lah untuk berkarya, untuk menulis, untuk menyiapkan assignment mereka dan producekan assignment yang benar-benar mencapai piawaian yang telah ditetapkan lah. Saya tak tahu mengenai pelajar Indonesia ni, sama ada dia buat last minute dan sebagainya. Tetapi kalau bagi saya, dari pihak pensyarah sendiri, kami selalu memberikan assignment itu mengikut keupayaan pelajar. Dan masa yang diberikan saya pasti cukup kerana kita pelajar ada 14 minggu. Tapi bila berita ni dilaporkan, sudah tentu saya sendiri terkesan dan saya merasakan okey, saya sendiri tak boleh menekan sangatlah pelajar. Walaupun sebenarnya kita beri assignment ni nak
test dia punya kebolehan, kita nak latih dia punya kebolehan juga. So memang sudah tentulah kesedaran itu ada dah untuk pelajaran kita sendiri, saya sebagai pensyarah. Kesimpulannya, tragedi ini memberi peringatan kepada kita tentang kepentingan menjaga keseimbangan antara pencapaian akademik dan kesejahteraan diri. Pada masa yang sama, media juga mempunyai tanggungjawab dalam melaporkan isu seperti ini dengan tepat dan beretika agar dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Melalui temu bual ini, saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan memahami kepentingan kewartawanan yang berintegriti. Saya Alia Masyarah, pelajar SEDS 3103. Terima kasih kerana menonton.